bercakap tentang bahasa, orang kita, orang Melayu hanya ingat sebelum tulisan Rumi sekarang, tulisan Jawi kan. Ramai daripada kita tulisan Jawi. Jadi kalau kita tengok bila bermulanya tulisan Jawi di alam Melayu, ia bermula sesudah terdirinya kerajaan Samudra Pasai sekitar 1300. Kalau Sultan Saleh Malikul Zahir itu sekitar 1262 AD, maksudnya sudah ada pentadbiran di kawasan Samudra Pasai itu. Dia apa-apa pun sesuatu daripada Timur Tengah ke daripada Afrika ke daripada Eropah, dia akan jumpa dengan utara Sumatera dulu. Dan itu adalah tempatnya ialah di kerajaan Samudra Pasai dan Perlak. Kenapa kerajaan Samudra Pasai dan Perlak ini masyhur? Kerana pada 1300 itu jatuhnya kerajaan Baghdadiyah. Kerajaan Baghdad telah jatuh hasil daripada serangan Tartar. Maka ulama-ulama Islam ingin mencari kawasan baru untuk menyebarkan Islam. Jadi mereka mencari kawasan timur ini adalah di Samudra Pasai, di utara Sumatera, kawasan Aceh sekarang ini. Jadi di situ ulama sultannya itu adalah dari susur galur keturunan Husin, keturunan cucu Sayyidina Husin bin Fatimah. Daripada situ mulalah kerajaan Osmaniyah. Kita kena ingat pembentukan kerajaan Osmaniyah bermula 1299 dan berakhir 1922. 1924 itu secara rasmi collapse. Jadi ketika itu kira permulaan kerajaan Osmani, maka kerajaan Osmani sebenarnya telah menghantar ulama-ulama Islam untuk mengajar balik, restructure balik agama Islam di sini. Sebab sesudah kewafatan Rasulullah SAW sebenarnya sudah ada agama Islam di sini. Sudah ada. Ya, kalau kita tengok daripada catatan, selain daripada catatan orientalis yang berpusat di Aceh itu, kerajaan Islam sudah bertapak kurun yang ketujuh. Kurun yang ketujuh bermaksud 600 Masihi. Maksudnya di zaman Rasulullah SAW sudah ada alam Islam di sini. Tetapi benda ini tidak dibongkarkan. Dan kita berpegang kepada pandangan orientalis mengatakan ia bermula kurun yang ke-14. Kurun yang ke-14 bermaksud 1300. Itu salah sama sekali. Jadi di sini pemahaman timeline ataupun pemikiran yang kritis dapat mengembalikan apakah yang benar dan apakah yang tidak. Ya, jadi apa yang kita pertahankan di sini ialah ianya bermula, tulisan Jawi ini bermula sesudah terdapatnya pemerintahan Islam di kerajaan Samudra Pasai itu, yang mana mereka belajar tulisan Jawi. Kenapa? Untuk faham Quran. 1300 sudah lewat. 1300 Ibnu Khaldun dah habis dah karang buku dia Al-Muqaddimah tu. Maknanya orang lain dah maju dah, takkan kita belum Islam lagi. Maksudnya catatan semua orientalis itu kita boleh pertikaikan. Ya? Dan waktu itu Kesultanan Samudra Pasai berada di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Ahmad Malik Az-Zakir yang kedua 1326-1350. Baginda ini merupakan sultan mendapat kunjungan dari Ibnu Battutah pada tahun 1345 dan 1346 Masihi.